Hi everyone, Assalamualaikum. Sekarang ni kita berada di bandar Manchester, United Kingdom. Yang mana bandar ni memang terkenal dengan footballer dia kan. Okay, so kita nak pergi tempat destinasi pertama kita adalah Old Trafford, Manchester United Stadium. Okay everyone, jom. Sikit masa je lagi kita dah nak sampai dekat Old Trafford. Old Trafford ni dekat kawasan situ je. So dah nak sampai dekat Old Trafford. Siapa peminat Manchester United boleh tengok. Jangan marah. Sampai dekat Manchester United. Wow. Oh my god. Ada orang nak muntah darah kat sini. Oh my god. Sheesh. Oh my god, kita lalu depan dia dulu. Oh my god. Saya datang sini. Mantap. Manchester United. Tak apalah kan, kita nak enjoy dengan lelaki handsome. Sini kan. Siap Jahit, kita kat mana? Saya buka habis macam ni Umi. Tara. Oh my god. Ya. Kamu kayak Muka dia macam ni. Kita dekat Manchester United. Ada orang nak muntah darah kat sini. boleh tengok bola. Apa Boleh dia? tengok bola. Tengok bola. Ni. Kesian Abi. Kesian Abi. Ni. Apa perasaan? Tak minat. Tak minat. Ni. Tu ada Ronaldo, ada Ronaldo. Ada perasaan. Dia bukan niche saya. Sebab dulu Bukan ni. ex-boyfriend dalam ni. Adnan Yanuzai dalam ni. Muayyad, happy ke? Saya macam biasa je kat sini. Tak ada rasa apa-apa. Follow Exact Blooms tau. Sebab kita suka pergi tempat-tempat macam ni. Okay, jom kita masuk. So, kalau masuk dalam ni, macam you all tahulah, club dekat sini memang ada banyak player famous lah. Contohnya macam player CR7. Lepas tu kita ada ramai lagi lah. Macam Beckham, semua daripada sini. Owen pun pernah. So, memang famous lah. MBU ni memang famous. Tengok sini. Anak-anak. Peace. Okay, so kita nak masuk sana ni. Nak masuk Mega Store. Kita nak masuk dekat merchandise ni. So, jom. Weh, tapi you kena beli baju dulu. So, tengok cantik ni. Weh. Ha? Cantik? Mek. Oh, cantik Mek. Weh, tapi kena beli. Ambil tu. Baju tu tulis. Baju ni bagi saya tunjuk ni. Mana? Sini. Ni nak tunjuk pula baju. Ni baju Abi bagi tadi ke? Ni fan Liverpool kat sini. Nak muntah. Ha? Okey semua yang dekat kawasan ni, yang ni adalah yang old collection, maksudnya retro. Okey, yang ni retro. Maksudnya ni all time favourite lah ni. Ni sesuai untuk kolektor-kolektor. Dekat sini. Okey, nampak cantik kan? Okay, ni patch. Cantik ni. Okay, Lepas tu yang ni Wayne Rooney. Okay, ni Rashford. Rashford. Okay, lagi Ruud van Nistelrooy. Rob Van Nistelrooy. Okay, lagi Tu. Okay, nice. Iconic go. Okay, ni 15. Okay, korang, yang ni ialah poster. So, boleh pilih kat bawah ni. Suka yang mana? Nanti kat Malaysia, you all beli frame je. Soal. Yang ni dia ada semua. Abang. Dia player dia. Yang ni pun sama. Player dia. Jadi dah beli. Tak jadi dah. Ini, tengok ni duit. Lepas tu, nak pilih yang mana ni? Ni. Ni.
tu, bawah tu World Cup tu. Macam Kau, dekat banyak Kak, itu notes. travel. Oh, atas tu. Ni. Alex Ferguson. Nak tekan. Ada. Apa makin nak tekan? Berebut nak tekan. Jangan berebut. Okey, ambil. Wow. Tahu tak yang ni saya nak bagi atas Belakang ni. ni apa? belakang. Yes, Old Trafford. Umi tahu tak Okay. saya nak yang ni bagi atas. Okey, boleh. Kita buat lagi sekali. Ini untuk atuk. Tahu tak yang ni untuk atuk. Okey. Untuk ni. Okey, tekan. Alright, dapat duit. Wow. Happy. Tahu tak ni ni? Atuk. Kena tengok yang depan. Mi tahu tak ni ni? Neni kita bagi benda lain. Kita tekan UV. Wow, macam Abi nak betul lah. Ali, Abi beli magnet. Abi kata apa? Abi kata, gambar pun dah cukup. It's a joke. Abi bengang. Okay, ni cantik. Tengok, semua berebut. Korang cepat korang. Kalau siapa nak cepat. Okay, korang kat sini memang tengah panas sebab ramai shopping. So korang kalau nak cepat tau. Bruno Fernandes. Ada pokoknya dekat sini. Mayat cakap nak bawa pergi sekolah. Umi nak bawa pergi sekolah. Okay, sekarang ni kita nak masuk dekat stadium. Kita dah masuk dalam stadium tapi kita nak pergi kafe. So kita on the way nak pergi kafe. Dekat level 3. Kita masuk Red Cafe. Wow. Boleh je. Kita dah order. So kita order french fries. So ni, is it mine this one? Ni kita punya. And then kita boleh ambil air kat sini. So tengoklah nak duduk kat mana. Ada Sprite. No, Sprite. Yes, respect. Dengan new water. Yup. Hai Mama, Mama kat mana sekarang? Old Trafford. Cantik ya? Ronaldo. Okay, tengok Umi. Oh. Kita dekat Manchester United Wicked Red Cafe. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdedu. Alex Ferguson Stan. Macam tu ke sebut nama dia? Orang yang selalu kena kecam. So dia Ni aiskrim saya. Dah order dah. 1, 2, 3, 4, 6. Pun aiskrim. Ke UK tak jumpa kat Syida tak sah. Kena datang UK mesti kena jumpa tuan tanah. Warna. Tuan rumah. Bukan kapal Britania. Dia macam Britannia ship. Ini maybe how Al-Fahm. Nampak ni macam dekat Iceland rupa dia. dia kalau dekat biasa je. 1, 2, 3. One more. Jatuh. Kesibuk je kan, gitar tu kan. Kakak sedap ke Kak? Sedap. Memang sedap. Sedap. Sebab lapar ke memang sedap? Memang sedap. Sedap. Sedap sebab masa kat Istanbul tu kita tak makan nasi Istanbul kan. Kita makan shawarma. Dia makan nasi apa? Tak Kita makan dekat hotel tu Lain. Pagi tu time siang malam masih kita sedap. nak Masih sedap. 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 Minggu balik. Adik Berbalik. Menepati expectation tu. Memang kau dia jangan je kerja dia. So yang tu Dia sekali makan bukan satu dua set. nasi Pakistan. Dia nak kata set betul. Kita dia seorang dia yang dekat 100 pound kalau makan di sana bang. Ni nasi Pakistan lah. Nasi Pakistan. So kalau yang datang kedai sini. Ni dekat Manchester. Kan? Dia tadi. Dekat Manchester. Tepi jalan je. Satu ke sana.
Tapi bukan pandai pun jadi pandai. Kena belajar. Ini IT dia. Makan cita rabu. Satu hal tak juga di. Betul kita buat duit kan. Orang kahwin memang tak pasti lah orang kahwin. Makanan kat sini berapa? Ada cerita kat mana? Malaysia pun ada wayang Bandi. Dalam pengawayang kat Malaysia ada juga aku tak pernah nampak dalam Kopi mana ada lagi? Dalam ni. Ni. Alhamdulillah.